Mungkin ramai di antara kita tidak menyedari ataupun mengetahui bahawa syirik ini terbahagi kepada dua, syirik besar dan juga syirik kecil. Syirik besar mampu mengeluarkan seseorang itu daripada agama Allah ini. Manakala syirik kecil, dosanya amat besar sehingga menghampiri kepada kekufuran. Kita saksikan paparan seterusnya. Enggan mengalah, kami mengunjungi pulau ini pada hari Minggu. Nyata suasananya amat berbeza. Tidak seperti kunjungan kami sebelumnya, kesesakannya bermula dari jeti lagi. Nyata, pelbagai jenis manusia, latar belakang dan usia menguasai pandangan kami. Sebaik tiba di pulau, amat memeranjatkan kami. Seakan ada pesta yang sedang berlangsung di sini. Pantas saja beberapa lokasi yang dianggap popular menerjah kefikiran kami untuk kembali kami kunjungi. Beginilah suasana di makam Sultan Al-Arifin ini. Ia dikuasai dengan pemandangan manusia yang datang untuk berdoa memohon hajat. Ada deretan air doa dan penawar untuk dibawa pulang mereka. Air pergi belakang makam. Dia orang buat air penawar. Kat sini. Kat sini ada gambar Fatihah, dia buat air penawar. Lalu macam tu terus. Ini semua? Ini semua. Kadang-kadang untuk air mineral je. Air mineral. Tak ada doa ke? Doa kita orang Islam doa sendiri lah. Air mana orang India baca, dia minta imam tolong baca kan. Okey abang? Minta apa? Minta apa? Selalu minta sini lah? Selalu datang sini? Ustaz. Kali pertama. Ustaz? So macam mana? Okey? Okey. Kena tengok result balik lah. Balik baru jumpa tahu result lah. Okey, pulang. Dari Johor. Johor, jauh yang datang? Selalu datang sini? Selalu datang sini? So datang biasa buat apa? Saya selalu macam kalau kita macam niat kan. Ni macam ulia-ulia kan. Para nabi punya keturunan kan. Jadi kita ikut cara-cara itulah, kita datang menziarah. Kita baca Fatihah, baca hadiahkan Yasin. Macam kita hadiahkan aja. Lepas minta lah. Minta daripada Rasulullah, keturunan wali kepada Allah gitulah. Itu kan ada kenduri mulut ni kan. Sempena tu datang. Hari ni minta apa kak? Ni tadi saya baca Fatihah selawat kan. Biasa pernah datang lah. Memang daripada dulu. Biasa jadilah. Biasa baca jadi. Bagi saya semua jadi. Sini kita bukan minta, sini kita minta sama Allah kan. Kita minta sama Allah. Kita berdiri depan kiblat, kita minta sama Allah atas macam berkat dia orang lah. Pasal kita ni macam orang biasa kan, kita ada salah banyak. Dia orang ada ilmu kuat. Jadi minta tolong dengan atas nama dia. Tolong kita biasa jadi lah. Lepas minta biasa jadi lah. Allah daripada ini lama. Allah daripada lama macam ni tak ada pernah kita kasih susah, ada senang. Datang berapa ni? Ada nazar? Ada niat. Ada nazar? Ada niat? Apa? Boleh kongsi? Boleh ke? Apa nazar ni? Biasa datang untuk kita minta doa lah. Melalui dia lah kan. Kita tak sampai lah kan, kita punya doa biasanya tak sampai-sampai. Jadi kita sampaikan pada dia, minta daripada dia lah. So sampaikan doa kita. So sebelum ni pernah datang lah? Pernah lah. Jadi? Saya sejak daripada 78 dah saya datang sini. Ya? Masa jadi tu, insyaAllah. Ya. Berapa lama tempoh jadi? Itu tak tentu lah. Makmur tak makmur terserah pada Allah lah kan. Tapi penyampaian dia lah. Orang yang pergi ke Pulau Besar pada hari ini, kita tak nafikan. Mereka menyatakan bahawasanya kami hanya menjadikan ini sebagai sebab musabak. Sebab musabak saja. Mereka tak kata, saya yakin, mereka tak ada seorang kata kubur inilah yang semata-mata. Mereka kata kubur ini sebab musabak. Jadi benda ni kita minta jadi doa. Kita doa kepada Allah, tetapi melalui wali ni minta. Ini masalah dia. Ini yang dikategorikan sebagai syirik. Ini yang dikategorikan sebagai perkara yang boleh membawa kepada syirik. Mungkin kerana kejahilan dan ketidaktahuan mereka tentang isu yang sebenar, tentang apa itu syirik.
Sebenarnya mereka bergantung hanya kepada jadi ataupun tak jadi. Pergi minta sekali jadi. Kita kena ingat Allah sebut dalam Al-Quran tentang Harut dan Marut. Kan? Wa ma yu'allimana min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka berdua itu, yakni Harut dan Marut, mengajarkan kepada manusia sihir itu, kecuali sebelum mereka mengajar itu, mereka memaklumkan kepada manusia, kami ini ujian, jangan kufur, jangan kufur. Ini ujian Allah hantar dulu. Tetapi manusia-manusia ini belajar juga, mengambil juga, sehingga kan mereka memisahkan antara suami dan isteri. Berlaku penceraian, cerai-berai kerana ilmu sihir mereka. Jadi tak jadi? Jadi. Akan tetapi Allah tutup ayat tu dengan cantik. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah sesiapa pun mampu memberi mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ingat sesuatu yang jadi itu bererti benar. Menerjah ke makam tujuh beradik pula seakan ada jamuan besar yang sedang berlangsung. Manakala di sebelahnya pula, Dewan Makan India Muslim nyata dikuasai oleh mereka yang berlainan agama. Jika dihampiri dan ditanya, rata-ratanya akan menafikan mereka memohon hajat di sini. Mungkin mahu mengelak atau sengaja buat-buat tidak tahu dan tidak faham apa itu syirik. Pemuda ini misalnya bermati-matian menafikan kedatangannya ke pulau ini untuk memohon hajat dari kubur yang terdapat di sini. Boleh bertanya sikit? Boleh. Dari mana? Saya dari Seremban, bang. Seremban. Jauh? Saya datang sini? Kadang-kadang lebih ada rasa. Kubur tujuh beradik lah. Biasa buat apa minta hajat? Saya tak minta hajat. Saya saja. Saja datang? Takkan jauh-jauh saja datang? Kita minta hajat dekat orang Wah Allah yang menentukan. Kita tapi kita perantara. Ya. Tahu datang sini lah. Berapa kerap datang? Saya dah lama tak datang, baru datang lah. Dah lama datang itu. Jadi sebelum ni datang apa minta jadi? Saya tak. Sebab saya tak minta, saya tak pernah tahulah. Akhirnya, kami menjumpainya di makam Nenek Kebayan bersama keluarganya. Apa yang gede. Man. Nanti pulang. Air tu nampak je kotor, cuba minum. Kalah air mineral. Jika anda lihat air di dalam perigi ini, tentu anda tidak akan menyentuhnya kerana kotor. Namun pemuda ini selamba saja berkumur dan mengambil wudu. Begitu juga dengan lelaki ini yang amat obses dengan keramat yang dimiliki oleh makam ini. Dia kena sakit tu kuat anak dia minta pergi Seremban nak operate. Nak operate nak pergi 6,000. Mana nak pergi 6,000? Apa orang bagi tahulah macam ni ada ni. Niat betul-betul. Seorang pakcik tu duduk sini. Jangan risau. Dia cakap jangan risau. Terus pergi air tu muka air itu apa orang panggil? Air pergi. Orang kata nenek ni dulu pergi. Orang kata dulu ni ubat. Habis dia orang bagi tahu, kita turun sana. Pergi turun sana, ambil wudu, minum air tu. Sampai sekarang tak ada. Hilang tu Ya. Itulah. Tapi tengok macam air kotor je. Memang air kotor. Dulu lagi air kotor. Minum tu air saya pun minum. Macam air tawar. Bukan air tawar, macam mineral water air. Air mineral. Yang nyata, upacara doa dan hajat seorang Muslim dan bukan Muslim mencampur bau di setiap lokasi keramat di pulau ini. Di manakah kesedaran tentang bahaya kesyirikan sebagai seorang penganut sebuah agama yang amat menentang sebarang unsur kesyirikan?
Dia macam ni, saya katakan tadi. Sekiranya ada unsur-unsur, sekiranya saya katakan ada unsur-unsur dia sampai mengharapkan semua datang daripada kubur, menyembah kubur, sampai ke tak sembah, tawaf kubur. Saya katakan sekiranya, saya tak katakan di sana ada, wallahu alam. Sekiranya berlaku hal sedemikian, ia boleh membawa kepada syirik besar. Okey, boleh membawa kepada kekufuran. Sekiranya juga dia melakukan dalam keadaan yang tidak jahil, dia ada ilmu, dia tahu. Satu. Dia melakukan dalam keadaan yang tidak dipaksa. Okey, dia melakukan dalam keadaan sedar, bukan tidak sedar. Okey, cukup syarat 3 ni boleh jatuh kufur. Tapi kalau sekiranya dia melakukan dalam keadaan dia tak tahu, ada ruang lagi. Tetapi masih perbuatan dia dosa besar. Okey. Kedua, kalau dia lakukan dalam keadaan terpaksa, tak apa. Kalau dia lakukan dalam keadaan dia tak sedar, pening-pening tiba-tiba sampai bulan besar, tiba-tiba tertawa. Macam mana? Itu contoh saya bagi ya, supaya kita lebih adil dalam hukum. Sebab kita tak mau perbincangan ini membawa kepada kita menghukum, piduk hukum orang. Siapa pergi syirik, siapa pergi kafir. Tidak. Cuma kita boleh berikan kepada mereka nasihat, bentangkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bezakan membaca, membentang hukum Allah dengan kita menghukum orang. Jangan. Kita wajib baca hukum Allah. Kita wajib maklumkan amalan seperti ini syirik. Boleh membawa kepada kekufuran. Boleh membawa kepada kekufuran. Jadi berhati-hatilah dengannya. Allah. Apapun yang hendak diterjemahkan atau apapun alasan tawasul yang cuba ditakwilkan atau apapun keramat yang mampu memakbulkan doa, ia tetap satu kesyirikan yang tergolong di dalamnya dosa yang amat besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Selepas 1400 tahun, agama Islam yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun merentasi sepadan zaman dan masa, menyaksikan Islam pada hari ini muncul dalam pelbagai wajah. Justru, jalan yang selamat bagi kita adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah bagi memastikan agama yang ada pada hari ini berada di landasan yang betul dan tepat seperti mana yang dibawakan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Semoga dengan apa yang kami paparkan kepada anda sebentar tadi memberi pengajaran dan iktibar yang berguna. Kami dedahkan, kami paparkan kepada anda dan terpulang kepada anda untuk membuat penilaian yang adil dan bijaksana. Rancangan eksklusif akan berhenti rehat dalam tempoh beberapa bulan dan insya-Allah akan kembali menyambung siarannya. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.